Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim terselamat dan masih terus boleh menjadi orang yang tidak terbabit dengan ceramah yang diadakan di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroy. Kerana Datuk Seri Anwar tidak hadir, dia tidak terpalit dengan semua ini. Ceramah itu walaupun permulaannya ataupun di pertengahannya tidak ada yang pelik, ialah menerangkan situasi semasa dan keazaman parti untuk terus berkuasa dan mengekalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi apabila laungan yang di akhir penutup pada ceramah itu, seolah-olah mereka ini marahkan UMNO dan semua orang pun tahu kemarahan ini adalah kerana isu 14 orang adung Negeri Sembilan yang tidak mahu lagi menyokong Menteri Besar Negeri Sembilan. Ini yang menjadi punca kemarahan orang-orang penyokong PH dan mereka melaungkan untuk menolak UMNO dan seolah-olah ingin berlawan dengan UMNO. Apabila dilihat semua ini berlaku, maka kita akan nampak bahawa masalah penyatuan di kalangan akar umbi UMNO dan PH ini tetap dan masih berlaku. Ia tidak sebagaimana ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin elit mereka yang di bawah sebenarnya masih bergolak. Di kalangan penyokong PH, mereka melihat UMNO ini adalah sebagai satu daripada tradisi politik lama di dalam negara kita. Dan yang keduanya adalah dia melihat UMNO ini masih lagi rasuah. Dan yang ketiga adalah mereka menganggap bahawa UMNO ini adalah musuh tradisi bertahun-tahun mereka. Disebabkan itu, penyatuan pemimpin mereka di atas sebenarnya tidak menggambarkan apa yang berlaku di bawah. Dan keadaan sebenar apabila berlaku pilihan raya, yang menentukan adalah orang-orang di bawah, di akar umbi, bukannya kepimpinan yang berada di atas. Di pihak UMNO pula, apabila mereka melihat situasi ini, parti mereka tidak dihormati dan UMNO hanya dijadikan alat untuk kelangsungan kuasa sahaja. Dalam politik orang Melayu, dominasi dan maruah ini sangat penting. Apabila dikaitkan situasi itu, kita boleh juga mengatakan bahawa PH sebenarnya sedang mengalami satu masalah besar, iaitu untuk meraih undi bukan Melayu, meraih undi progresif, dan pada masa yang sama mereka tetap mahukan sokongan UMNO. Di dalam situasi itu, mudahlah PN dan PAS untuk memainkan sentimen ataupun mencetuskan naratif UMNO dihina dalam kerajaan sendiri, dan lagi PH tidak ikhlas menerima UMNO, dan satu lagi apabila menyokong UMNO bermakna rakyat akan menyokong PH, dan inilah naratif utamanya apabila mereka memainkan pendapat dan mengatakan bahawa menyokong UMNO akan menyebabkan juga rakyat menyokong PH. Ini yang ditunggu-tunggukan oleh PAS dan PN.